ni. Katakan orang awak dosa besar. Dosa besar ni bukan berzina sekarang. Bukan apa namanya rapah tanah orang sekarang. Suka jahat kau orang dosa besar. Tuduh orang dosa besar tak? Saksi dusta dosa besar tak? Allahu akbar. Idza mata, apabila mati, orang mati juga. Qabla taubati minha, sebelum daripada dia nak taubat daripadanya. Daripada apa? Daripada dosa besar. Mati kadang tak sempat bertaubat. Mukhalladun finnar, kekal dalam api neraka. Mu'tazilah dengan Khawarij kata perkataan sama. Tapi soal, beza lagu mana di antara Mu'tazilah dan Khawarij? Pada mentakfirkan orang buat dosa besar. Khawarij kata puak dia, buat dosa besar tu jadi kafir terus. Tak kafir, tak Islam. Boleh juga. Orang lain, jangan anggap sepatullah. Ra'yuka ant. Lagu mana? Ya nak ya tu pendapat dia. Lagu mana? Khawarij dengan Mu'tazilah. Kedua-dua ni sepakat kata orang buat dosa besar kafir. Betul. Tapi beza lagu mana nuktah jauhariyah di dunia. Belum ada akhirat. Khawarij, dia kata orang buat dosa besar kafir. Maka wajib kita muamalat dengan orang buat dosa besar, muamalat kafir. Tamam? Ingat molek. Mu'tazilah, dia kata orang buat dosa besar kafir. Sebab tu ulama Syiah, dia iktikad tahu orang lain pada dia kafir belaka. Hak tu jelas lah kita, dia tak sedut takiyah. Mungkin kita mengaji juga benda-benda lagu tu, yang tahu tu. Malaikat al-mutalawwinun, dia nak duduk dengan demo tu, apa tak tahu. Bak tu suku kita nak kecek. Baik. Mu'tazilah kata, ya memang orang buat dosa besar, kufar. Tapi, fi halatid dunia, muamalat dia, kita dengan dia, muamalat Muslim. Tak boleh muamalat kufar. Tamam? Ini nuktah jauhariyah al-farq. Farqu jauhariyah. Di antara al-Khawarij dengan Mu'tazilah. Kita kena reti ni. Kita orang mengaji kena reti. Harap ummah. Bukan mengaji saja tu tak. Satu. Yang kedua, ya Allah, di akhirat, orang Mu'tazilah dengan Khawarij terhadap orang dosa besar, memang ia kafir. Tak boleh masuk syurga dah. Tetapi kena seksa di mana? Orang hak mati tak ada nak bertaubat buat dosa besar di sisi Khawarij. Kena seksa di dalam api neraka sama dengan orang sembah berhala. Tu di sisi Khawarij. Ada pun di sisi Mu'tazilah, ya Allah, orang buat dosa besar kekal api neraka juga, tapi bukan neraka orang sembah berhala. Neraka orang lain. Neraka orang lain makna neraka orang yang buat dosa di kalangan orang Islam. Tapi orang Islam ni telah jatuh jadi kufur dengan sebab dia buat dosa besar. Akhirat esok dia kena masuk neraka, tapi masuk neraka kekal, tapi dia tak bersama dengan orang sembah berhala. Buat apa? Kerana dia pernah beriman. Tu akidah dia. Sebab itulah menyalahi dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebab akidah ahli sunnati wal jamaah, orang buat dosa besar, mati tak sempat bertaubat, dia tetap jadi orang Islam. Lepas tu nak Tuhan nak apung ke tak saya apung, serah ke Tuhan. Tapi wajib di atas kita sebagai kewajipan, kena semaya ke dia, kena kapal dia, kena taruh ke dia, kembami dia. Lepas tu urusan dia serah kepada Tuhan. Akhirat esok dapat syafaat, bukan tak dapat syafaat. Dan tak kekal orang ni di dalam api neraka. Tu pegangan kita. Pak orang tuduh kita kata Khawarij jalan ni mana? Ya. Daripada ahli kalamil Yunan hak patah hujah bilicing tu, duk tuduh pada orang mazhab salah. Kata gapo? Katanya Khawarij jalan ni mana? Tak boleh nak buat alasan tu baik. Tapi kita orang tak ada baca mana sampai jadi mangsa. Nampak tu apa? Tu dia.